kita ambil yang tentang apa yang orang cakap lah. Sherin, jangan gerak. Okay? Jangan gerak, jangan cakap apa-apa. Boleh? Untuk 10 saat. Okay? Now, you akan pandang Sherin. Okay? Dalam 10 saat, saya nak anda bagi tahu saya satu perkataan yang boleh menggambarkan Sherin. Kamu dah kenal Sherin dah lama dah. Saja dalam 10 saat ni lah, apa yang terlintas dalam kepala. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Satu perkataan. Ceria. Okay. Dia tak buat apa-apa pun. Dia tak cakap apa-apa pun. Orang tetap cakap. Sebaik cakap yang baik. Tidak halau dia. Kopi Anda berdiri kat luar, tak buat apa-apa. Diri je, buat dia je. Orang tetap cakap. Betul? Betul. So, selagi apa yang kita buat tu halal, jalan je. Faham. Buat je lah. Usah menanggungjawab. Stop thinking for others. You settle you first. People will say what you want to say. So, kita ada pilihan untuk dengar dan tidak dengar. Betul. Kalau benda yang kita dengar tu membuat kita memperbaiki diri, maka dengarlah. Tapi kalau benda yang kita dengar menjahanamkan diri, cari orang lain lah. Sembang dengan orang lain lah. Bukan pekakkan telinga, tak? Kerana mungkin apa yang mereka ni cakap membantu, akan menjadikan kita lebih baik. It's just that kita dengar, kita pilih apa yang kita nak dengar. Betul. Dan kita nak kena pasak dalam kepala. Kita tak buat apa-apa pun. Kita tak cakap apa-apa pun. Orang tetap cakap kan. Pilihan dia. Syurga dia, neraka dia. Dia nak cakap apa. Dia cakap baik, dia masuk syurga. Dia cakap jahat, dia masuk neraka. Hormat je lah.